sejak bila kerajaan mula ada bajet tak penting ni? Sejak bila? Taxpayer money. Dalam TikTok saya ulaslah satu kisah di mana hari ini ibu-ibu, ayah-ayah semua ada di sini. Anak dapat masuk asasi, anak dapat masuk matrik, anak dapat sambung belajar lepas SPM. Tapi dekat borang tawaran tu, dia katakan kena bayar yuran. Kalau di Negeri Sembilan ni ada USIM, lebih kurang asasi USIM, RM2,030. Dan bayaran pendaftaran ini kena diselesaikan sebelum mendaftar. Betul tak? Saya angkatlah perkara ni. Melompatlah semua. Mengatakan apa? Mengatakan, PMX dah kata tiada bayaran pendaftaran diperlukan. Soalan saya mudah. Mengapa dalam surat tawaran kemasukan tidak dinyatakan sekiranya tidak berkemampuan untuk membayar yuran pendaftaran, terus saja kena usia untuk mendaftar? Mengapa tidak dimasukkan? Tak dimasukkan. Playing politics. Hari ini tuan-tuan lihat. Saya minta maaf. Kita kena jelas supaya anak orang miskin dapat surat tawaran. Dia bagi tahu ayah dia, ayah saya dapat masuk ke USIM. Dan tapi ayah bayaran yurannya RM2,030. Itu belum kos perjalanan. Kata daripada Kedah nak datang ke USIM. Belum kos nak beli barang-barang. Mungkin easily RM3,000, RM3,500. Mungkin. Jadi bila ayah dia tengok saja RM2,030 nak kena bayar, apa yang berlaku? Ayah dia kata, abang, ayah minta maaf lah. Gaji ayah pun kerja kilang dapat RM2,000. Ada 5 orang lagi adik sekolah. Mak pula tak sihat. Agak-agak apa anak tu kata? Tak apalah ayah, saya tak belajar lah. Tapi kalau kita dah nyatakan tiada keperluan untuk bayar yuran pendaftaran, besok dah dapat PTPTN, ya, besok dah dapat biasiswa, baru tolak. Elok tak? Tapi kenapa tak buat? Sebab tak ada jiwa pada orang miskin. Itu dia. Bila kita angkat, semua meloncat. Ini belum lagi cerita anak-anak kita duduk di industri awam. SEM 1 duduk dalam kampus. Hari ini ada budak politeknik di Jitra sendiri. Difahamkan SEM 1 pun dah kena duduk luar. Bayangkan tuan-tuan. Mak ayah pertama kali berpisah dengan anak, nak hantar sejauh ke Jitra, nak hantar sejauh ke Sabah Sarawak, nak hantar sejauh ke mana? Kuala Lumpur. Tapi anak-anak ini tak ada. Mungkin ada SEM 1 saja. SEM 2 kena duduk di luar, merempat, mencari rumah, berasa-asa. Inikah, saya nak seru orang muda, inikah layanan kerajaan kepada orang muda? Kalau kalian terima ini paling memalukan kepada orang muda. Bangkit orang muda, lawan kerajaan. Kita lebih layak. Malang dia apa tuan-tuan? Malang dia 2.39 bilion bajet Kementerian Pengajian Tinggi dipotong atas nama penjimatan. 2.39 bilion. Kalau dibahagi dengan 20 IPTA, satu IPTA boleh dapat 120 juta. Kalau satu IPTA boleh dapat 120 juta, kalau kita bina 2,500 ke 3,000 tempat untuk pelajar di asrama, dengan 120 juta ni dah elok dah. Anak-anak kita akan ada tempat tinggal dalam kampus. 10 tahun, kita dah ada 30,000 tempat tinggal dalam kampus. Mereka peduli? Mereka tak peduli. Apa Naib Chancellor cakap? 20 Naib Chancellor IPTA, seorang pun tak cakap. Ini memalukan dunia pendidikan negara. Ini dia berlaku Naib Chancellor ini. Saya bekas Naib Chancellor. Antara sebab dia buang kerana tak nak ikut telunjuk menteri lah. Tuan-tuan, minta maaf saya cakap. Setidak-tidaknya 19 lain-lain tu diam. Tak setuju pun diam. Itu selemah-lemah iman lah tu. Ada satu yang boleh kata kami bersetuju sebab itu potongan bajet yang tak penting. Sejak bila kerajaan mula ada bajet tak penting ni? Sejak bila? Taxpayer money. Ini berlaku. Sebab itu kita tak ada Naib Chancellor macam Ungku Aziz. Jadi tuan-tuan, lihatlah realiti hari ini. Kalau kita tak ubah, abang-abang yang sebaya saya, adik-adik lebih muda, anak-anak kalian akan merempat di sekitar, kalau di USIM Maya, di Pantai Dalam, di Kerinci, di kampung-kampung sekitar itulah, kalau ada kampung lagi. Dulu ada kampung pasir kat belah-belah Pantai Dalam tu.
Sekarang dah tak tahu, sekarang dah bangsa South lah apa semua. Semua tak ada jadi tiri Melayu. Semua nak nama orang putih. Kampung Kerinci, malu. Ini masalah juga. Betul? Tak ada identiti, tak ada jati diri. Kalau disebut bangsa South, baru nampak macam hebat. Naik harga properti. Kita dilakukan sedemikian rupa, dimalukan di tanah nenek moyang kita. Nanti ini, kita tahu apa yang akan berlaku sebentar dalam tempoh beberapa bulan nak masuk universiti pula buat ijazah. Jadi hari ini kita lihat di sekitar universiti ada apartmen naik. Betul tak? Apartmen naik. Untuk anak-anak yang tak dapat asrama boleh duduk di apartmen. Inilah penindasan orang-orang kaya yang mana membeli unit apartmen itu dan memeras daripada anak bangsa yang sedang menuntut ilmu. Ini paling malu dalam sejarah pendidikan negara. Dan Naib Chancellor tutup mata dan biarkan saja. Jadi orang muda bangkit, tukar kerajaan, bina masa depan lebih baik.